macam mana nak bezakan antara orang yang kena sihir pemisah dan dengan orang yang memang masalah keretakan rumah tangga. Memang ada beza. Memang kita boleh bezakan. Caranya bagaimana? Macam tadilah. Bila kita dah selidik, memang tak ada apa-apa punca. Tanpa sebab. Berlaku benda yang tanpa sebab. Tiba-tiba sakit kepala. Biasanya orang kena sihir ni, dikerap sakit kepala lah. Petang-petang, sakit kepala, malam-malam, sakit, migraine apa semua. Nak kata dia darah tinggi, cek, doktor kata okey. Nak kata dia kuat makan daging, ada gout ke apa, doktor kata, awak punya darah okey, tekanan darah okey, apa semua, blood pressure semua okey. Kan? Makan, jaga kesihatan situ, dia pening. Itu antara satu simptom. Sakit badan, lenguh-lenguh apa semua. Tapi yang paling ketara antara tanda yang kita boleh detect antara tanda orang kena penyakit apa ataupun kena sihir pemisah ni, duduk kat luar rasa rindu nak balik rumah. Rasa yalah, rindu keluarga, rindu anak isteri semua. Tapi bila balik rumah, tengok muka, sampai dia nampak muka bini tu tua, muka anak dia, muka sampai dia masuk je rasa panas. Masuk je nak bergaduh. Tanpa sebab. Bila suami isteri nak bersama je, dia akan bau busuk, dia bau tak sedap, bau apa, dia akan jadi lain lah. Bukan seperti suami isteri yang normal.